Sebelum video dimulakan, korang jangan lupa tekan button subscribe. Percuma je, gang. What's up, miau? Kita kembali balik pada satu game horror yang baru. Aku tak tahu ni horror ke tak, tapi dia ada tulis Final Freddy. Macam kau tahu yang golden tu kan, yang Bad Neighbor. Aku tengok memang macam best je. Aku try lah. Kita share lagi Roblox. Kita tak tahu seram macam mana, jam sikit macam mana, tapi kita layan. Apa ni, kita tak kosongan lah. Kita ada player-player lain juga. Oh no. Okay. Tapi aku tak tahu game ni kena sejak apa. Aku ingat aku main solo. Oh, kau takut dengan aku. Tapi game ni kecil apa sebenarnya? Oh, boleh ambil orang. Balik. Okey, ini kita punya ni. Siap. Sedihnya. Sedihnya baling. Okey, macam tu. Tapi banyak sikit. Wah! Terkejut aku. Aduh, ya Allah, terkejut aku syak. Allahu akbar. Celaka. Nasib. Kau angkat aja. Ui, slow motion pula. Aduh, aku kena scam mati. Sini lah. Oh, aku takut. Dia punya lari dia tu tak relax. Aku tak faham lah. Maksudnya dia macam apa orang panggil, aku lupa mat. Kita ambil banyak sikit. Sampah. Bang, ni bang. Abang aku panggil dia. Wih, aku seramnya lah. Aku ni cari kunci ke? Cuba aku cari. Slow. Wih, sumpah takut. Wah, aku Seram je. Ikut ni kurang ajar lah. Oh, kita beri ni. Ada. Penipu betul. Aku rasa kena ni lah. Yang ni keluar. Tapi macam mana? Aku cuba main lah, tapi aku tak janji lah sampai menang. Aku try selebih boleh. Kau tengok dia punya lari tu, Mat. Ingat aku bila lari. Real life confirm lah. Kalau nak mimpi confirm kaki kau macam kayu. Real life tak tahulah. Kalau aku ni Olimpik macam boleh. Tapi nasib tak ada apa tu, stamina. Tapi tak dapat juga lari daripada tu. Aku orang panggil dia Freddy Golden dia aku. Oi. Aku rasa selalu Bad Neighbor dia tak horror lah. Sebab dia tukar daripada Freddy tu macam jump scare sikit lah. Oh, kunci. Oh, aku dengar kat sini. Ui, dah kangi lah. Ramai main, tapi aku dapat player pun takut. Wah! Dah. Aku tak boleh lah. Nasib barang dia apa, tak ambil. Pagi sedap sikit. Oi. Aku tak masuk lagi kuasan dia. Ini apa? Ini public. Bukan private property. Kurang asam siap. Balik sikit. Oh. Macam tu je. Kurang asam siap Freddy ni. Kurang asam. Wow. Mika tengok dia punya lari tu. Penipu. Okay bang, aku balik perhatian dia, kau selesaikan. Aku pakar ni, cuma kaki ni slow. Allah.
Allah, ambil cepat. Sini bang. Allah, sedih. Dah lah, aku dah takut. Habis, sis. Habis, sumpah lah. Dia tunggu dia keluar dulu. Aku tak faham game ni, sumpah. Okay, kita tunggu. Tunggu dia keluar. Ni lah. Patut tak boleh buka. Oh, situ. Kat situ. Dah kejap aku. Wow. Terkejut siap. Dia tiba-tiba macam tu. Kan dah kejut aku. Ni nampak sangat penakut. Ini penakut. Ni main pusing. Sedangkan point kita nak keluar di sini. Ni apa ni? Pintu ni. Dekat sebelah. Ikat. Kursi kita dah leh. Aku tak tahu lah. Maybe dia simpan sini. Leceh mat. Ui. Penakut. Nasib aku ni pun horror. Tak ada apa sangat. Tapi family. Pelik. Oh. Hai! Tepi lah! Takutnya aku stand by kotak. Hai! Aku tak janji akan selesaikan. Aku cuba aku main selagi boleh. Selagi boleh. Maksudnya kita perlukan keycard ataupun tukul. Aku rasa tukul tu. Ikutkan logik game selalu horror lah. Wah, mana? Dah lah aku. Aku stres aku. Lepas tu ikut ke logik selalu horror nak escape. Mesti cari barang-barang dia kan. Macam apa? Chainsaw. Wah. Aduh, dah lah. Kau ni mah kurang ajar. Kat slow motion. Bang, sini bang. Ni. Wah, kipat. Hianati kawan. Jangan hianati kawan. Caji macam aku. Boleh balik ke? Oh, sayang tak? Dah dapat free. Ikat tu macam mana naik? Oh, sangkut. Pak. Dia paku. Tu kikat. Wah. Dia macam tahu mak kita kat mana. Penipu tu. Sangkut. Cepatlah buka. Allahu Akbar. Aku kat situ je weh. Oh, sayang mat. Tengok. Empat orang player main. Saya tak masuk aku. Tapi semua takut. Masalahnya nanti kat dua macam mana? Aku tak cuba pintu dia. Aku ikut sini. Punya something. Dia kena benda apa ni? Apa benda? Alah, aku lupa lah. Okay, function dia untuk apa? Aku tengok hidup lagi lampu tu. Oh, kau ni kejut aku je. Ini aku tak payah explore lagi sebab dia dekat selalu sini.
Oh, tangga. Angkat balik tangga tu. Oh, wah, takutnya aku. Okay, masuk ni kita kecek kunci lah. Lepas tu kena pergi tingkat 2. Diam. Aku takut dia sembunyi kat kotak-kotak ke. Oh, boleh sembunyi. Aku ingat main lari-lari. Macam apa tu? Semua horror main lari sembunyi. Oi, TV baru aku boleh ambil Apa ni, pencuri ke apa ni? Allah, sembunyi. Dia cuba habiskan, tapi aku tak janji Dan aku rasa mesti korang yang tengok video ni mesti dah main game ni kan. Game ni dah viral loh. Oh, ni tempat sembunyi. Oh. Oh, kuatnya aurah dia tu. Aurah jahat ke aurah baik? Oh, dia main U-turn balik. Rasa aku tak teka tadi. Yang aku cakap, takut ke tu? Tak nak masuk rumah. Kau dengan member pun saja. Oh, 2 player tak masuk aku. Oh, wah, lecehnya. Oh, dia leceh kan nak cari. Kita takut kat belah-belah kotak. Apa macam power off tadi aku buat? Tak faham ada kunci sini. Tak. Oh, bila lompat, lupa aku bila lompat. Cepat, tempat baru. Alah, ni ke? Game ni susah untuk budak ke? Ui, tepi ni. Alah, kantai. Aku rasa memang kena masuk amari macam. Kau dekat rumah ni ke tempat lain? Tengok. Tak naik 32. Aku tak faham. Aku dah naik 32 tadi. Apa ni? Active window. Biarlah. Korang tak kisah kan? Wish. Aku dah sangat terkejut. Okay, sekejap. Okay. Mungkin sebab mati tadi. Bang tu terkejut dia. Dasar selek punya Freddy. Selek mat. Kau tengok dia tak ada kecil aku. Macam mana ni? Tak, masalahnya nak cek kunci mana? Tadi aku nampak dia pergi naik. Macam mana ni? Dia kena ada benda ni nak patahkan. Takkan ni? Mesti ada something kat orang kotak ni. Dia tak boleh buka. Dia cuma campak. Macam ni je. Macam tu je. Tak boleh macam ambil buka satu-satu, check kokok ada hadiah untuk kita untuk Christmas. Tak ada.
sangka tu Freddy ni select. Ingatkan manusia saja. Cik. Ya aku dengar. Wah, terkejut aku mak. Allahu Akbar. Kejut aku. Okay, lagi. Aku tak lagi. Tak memang aku tak ada kat rumah lain ke? Aku tengok je. Buku ada Foxy kan? Oh tak boleh. Kita ada pergi rumah tu je. Aku ingat ada Foxy ke kan? Menaik ke sini lah? Menipu lah. Uji mana orang ni lah patutnya misai ni, bukan Freddy. Oh. Sini lah. Boleh TV aku tak takut lah. TV ni aku curi tau. Aku pinjam. Aku tak tahu function untuk apa interact. Apa benda. Allah, slownya. Kuat sikit. Okay. Sumpah laju dia. Woi. Ramai mak player kat sini. Woi, kau. Jantung aku terkejut. Aku cuma macam ni tadi. Gentle. Kau tengok sendiri ya. Dia tak kejar orang tu tapi kejar aku. Aku tak tahu sebab aku ada apa ni. Socialite ni ke? Selit sialah. Astaghfirullahalazim, carut. Freddy ni selek. Oh ya, jangan baling. Oh sayang. Alamak, terbaling tu. Alamak. Siapa ambil lampu kau? Tak susahnya aku tak dapat. Weh, ada orang ambil dah. Oh sayangnya. Sumpah kereta ni tak boleh ambil. Boleh bawa balik nanti. Apa ni sembunyi? Ni macam curi je ni. Oh tak perasan. Okay. Kita cuba habiskan. Tapi aku tak janji Aku tengok ending dia. Tengok je. Cuba like. Macam kenal tempat ni. Kenapa? Oh sedihnya. Hidup bujang macam ni ke? Ui, geram aku. Kau Kang Biar bikin untuk rumah Freddy terbakar. You guys did at home, okay? Aku tak ada apa. Aku tak dapat apa. Weh, aku geram lah. Aduh. Lagi 2 kali aku try Aku memang sakit hati betul dengan Freddy ni. Orang lain punya lalu depan kau. Aku macam ini mata ke tinggi ke kanan. Tengok. Oi tadi. Apa dosa aku kat engkau siot? Apa dosa aku tu? Sumpahlah aku tak tahu. Woi! Aku nak tanya, aku tak puas hati lah. Masalah ni macam tarik aku seorang tau. Macam orang lain tu invisible. Aku tak faham kita buat apa. Kau boleh banjat lompat sini. Kau tengok. Tak ada banyak video dah membuktikan yang dia select dengan aku. Aku punya lalu baik Oh boy kat situ.
Oh, torchlight lagi. Mantap lah. Alah, maksudnya ada kat cecelah ni juga ke? Allah, sumpah leceh, Mat. Ke kat ni? Jangan baling. Kau sayang, Mat. Ke maksudnya function turn off tu kan benda ni sebab ni. Oh, okay. Aku cuba. Oh. Pak lari, Mat. Kau nak kacau aku, Aku nak cuba habiskan. Aku nak cuba. Maksudnya ada timer lah. Kau dengar dia kat luar. Kita tak ada barang lah untuk elak dia. Alah, sama ke? Aku ingatkan. Alamak, beban siap aku. Mesti ada something tu. Mesti ada something ni. Dia takkan tu saja tunjuk kat mana ke atas ni. Wah! Hei! Dah lah aku. Aku sakit gantung lah korang ni. Tak ada apa. Kena scam gue. Ui, bawah tu. Tak tahu aja. Jangan bagi jump scare. Wah, nasib. Macam mana Benda ni aku tak faham. Ada bukti ke apa-apa. Faham, aku tak faham. Ni pun aku dah masuk. Ni aku tak masuk lagi. Tutup. Masalah ni dia ni Freddy ni, kita tutup ke kita buka ke sama je. Dia macam tahu kita kat dalam rumah dia. Apa tu? Apple? Oh, shut lagi. Wahai! Kita lucu siul. Aku mati banyak kali lah. Aku sudah lebih 10 lah ni. Laki tekak aku. Irfan. Ingat Irfan. Irfan member lah. Sumpah aku tak tahu nak habiskan game macam mana. Sorry lah kalau aku end lah. Aku tak tahu. Aku dah menjelajah dah. Oi, jangan lah. Sayang, Mat. Aku tak tahu function ni apa. Ke maksudnya kena macam dia ada timer. Tengok jap. Alah, kacau kau ni. Bang tu bang. Allah, lompat slow, kejar laju. Oh, dia bertukar. Okey, aku try sekali. Aku tengok atas. Ni ada sebab. Dia takkan sesaja kan. Siapa hidupkan ni memang Siapa hidupkan? Ui, memang kena dengan member, Mat. Siapa hidupkan tu? Cepat.
Sumpah tak faham. Tak, aku tak faham. Ni kikat. Ini paku. Hammer. Allah tu silap aku. Nak beritahu silap lah. Tapi, tak function je aku tengok. Memang kurang hajar lah dia ni. Aku pergi depan orang ni tak kejar. Aku dah kejar dia. Apa dosa aku? Sumpah macam ni nak tiga dua tu. Aku tak tahu. Korang tahu tak? Ni kan live stream. Aku try lagi sekali lah. Aku try dalam 2-3 kali lagi lah. Orang cepat mengalah. Je give up. Yang aku kuat lah. Aku curi ni lah. Protect mu ni. Mahal. Siap. Loading. Okay. Ini mesti ada function tu. Aku tak faham. Walaupun game Roblox weh. Aku tak faham. Macam power tu mesti ada function ke? Buang torchlight tu. Aku cuba balik sikit tengok atas. Mustahil. Dia duduk kembali dah. Sekejap. Tak tahu dia macam tak ada clue. Dia tak bagi clue. Dia macam aku tak tahu dia mesti saja ke atau macam apa. Tak tahu lah. Dia kok macam main saja je. Oh, tu stand je. Bang, tu belakang kau tu. Member takut Woi, cuk sumpah weh. Dah aku tak boleh lah. Aku memang tak tahulah. Aku tak tahulah. Dia tak beri interaction macam okay. Look to door to escape the house. Tak ada. Dia cuma ni je. Aku memang tak selesai fun-fun je kot. Untuk menjerit macam aku tadi. Betul truth value tu select dengan aku. Aku rasa tu je kot. Tak apalah. Kita end je lah. Aku memang sumpah. Aku tak tahu. Aku tak tahu lah game memang habis ke atau betul saja fun-fun je. Okay. Sorry. Okay, terima kasih untuk video aku. Kau jangan lupa subscribe, like and share ke video ni. Penat aku menjerit. Kalau kau tak subscribe tak tahu lah. Sakit dekat aku. Okay. Okay. Bye-bye.